Tuan-tuan yang mulia, dalam setiap amalan kita, kalau kita nak amalan diterima, kita kena ada dua benda. Pertama sekali, kita kena ada khauf, dan yang kedua kena ada ar-raja. Khauf ni apa? Ketakutan, dan ar-raja adalah pengharapan. Macam mana? Contoh dia, kita salat dan kita kena takut Allah Subhanahu Wa Taala tak terima salat yang kita salat. Dan kita kena ada harap bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala terima salat yang kita salat. Jadi khauf dan raja yang paling tinggi siapa? Adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beritahu apa? Kalaulah seluruh manusia masuk dalam syurga, satu orang je masuk dalam neraka, maka kata Sayyidina Umar, aku takut Umar lah orangnya. Dan begitu juga kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seluruh manusia masuk ke dalam neraka, satu orang je masuk dalam syurga, maka aku harap Umar lah orangnya. Dan inilah khauf dan raja yang tinggi sekali. Sebab itulah kita kadang tak boleh yakin sangat amalan kita ni Allah terima. Sebab ialah kadang kita buat amal pun tak betul kan. Kadang amalan kita, solat kita pun bukan kita ingat Allah pun kan. Dalam kita betulkan amalan kita, kita kena selitkan dua perkara ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan yang kita buat. Kalau video ni bermanfaat, like dan share video ni. Jangan lupa follow insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi